Pada hari ini kita memulakan kita punya Ops Selamat siri ke-13 tahun 2018 di mana pelancaran peringkat nasional telah dilancarkan semalam oleh Yang Dihormati Tan Sri Datuk Seri IGP di Bangsar. So Ops Selamat ini akan diadakan selama 15 hari bermula pada hari ini dan akan berakhir pada 22 hari bulan. Dan di samping Ops Selamat tu, pihak trafik juga akan melaksanakan Ops Lancar. Ops Lancar ni adalah di laluan-laluan utama untuk keluar daripada Lembah Kelang, sama ada ke utara atau ke selatan atau ke timur. Kita membantu melancarkan kerana volume kenderaan yang sangat banyak biasanya akan menyebabkan kesesakan yang teruk, terutamanya di sebelah utara dan pantai timur. So untuk kali ini Ops Selamat, kita punya konsep, kita akan melaksanakan total enforcement, iaitu kita akan menguatkuasakan segala tindakan, segala peraturan jalan raya yang ada. Kita akan kuatkuasakan dengan sepenuhnya. Especially kita ada 6 kesalahan utama yang kita sebutkan, iaitu kesalahan speeding, melebihi had laju, potong di laluan kecemasan, potong garisan berkembar, potong queue, tidak patuh lampu isyarat dan menggunakan alat komunikasi.